Tu Cik Noh Hasliza yang tak kahwin lagi. Assalamualaikum, bersama saya Aizat dalam podcast Ubat, ulasan berinformasi advokasi terkini bersama tetamu pertama kita dalam segmen kali ini, iaitu Cik Noh Puan Hasliza. Betul tak? Kalau tak betul, tolong betulkan. Betul. Okay, mungkin boleh kenalkan diri dengan lebih terperinci kepada tetamu yang penonton yang sedang menonton. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Puan Cik Noh Hasliza binti Ahmad. Dah kahwin. Dari bahagian customer service lah. Yeah. Tapi di KPG Perlis kita guna terms baru, iaitu Customer Care and Experience, CCX, bukan BMX. BMX tu yang lain ya? So Ya, CCX BMX lah. lain mungkin tahun depan. So dah berapa lama dah sebenarnya Puan Cik Noh ni berada di KPJ Perlis ni? Oh, saya sudah lebih kurang 6 tahun lah di sini. 6 tahun dah lama dah, no? Ya. Sebelum masuk ke KPJ Perlis ni, ada pernah bekerja di hospital lain? Ya, ada. Saya dah bekerja dekat ada company ada hospital. Okey. Saya dah dalam lebih kurang kat hospital lain tu dalam 10 ke 11 tahun lah. Oh, lama juga tu. Ya. Kira 11 tahun dah, no? Ya, beranak pinak dah. Okey, kalau tadi Cik Noh kata CCX, no? Jadi mungkin orang dekat luar sana dia tak tahu tugas tu macam mana sebenarnya. Boleh cerita tugas tak? saya ni nak kata senang pun tak senang, susah pun tak susah. Dia tengah-tengah. Ya, jadi bila kita ni bekerja as customer service ni, kita kena berdepan dengan kita punya customer ataupun pesakit. Jadi bila kita berdepan dengan customer ataupun pesakit ni, kita tak boleh gelabah lah. Kita kata gelabah bewok macam tu lah kan. Kita kena relax. Jadi untuk berjumpa dengan patient pun kita tak boleh terus berjumpa dengan dia. Kita kena, orang kata, cari dulu ketenangan jiwa. Kita kena tenang dulu. Ya, bertenang dulu. Barulah nak berjumpa dengan pesakit kita lah. Kalau tidak, saat lagi semua jadi tak tentu arah. Okey. Yalah, kita nak menyelesaikan masalah orang. Jadi kita nak kena, orang kata apa, steady dulu. Ya. Kena settle apa masalah kita dululah. Betul. Tarik nafas panjang-panjang. Kadang-kadang patient nak jumpa dengan kita ni macam-macam lah kan. Dia nak highlight, nak suggest kan. Jadi kita nak kena dengar bagi betul-betul. So kalau kita pun huru hara, so saat lagi kita tak dapat sepenuhnya lah apa yang nak bagi tahu kat kita tu. Okay, betul-betul. So Cik Noh ni dah jumpa ramai sangat customer ataupun patient lah kan. Apakah pengalaman yang mungkin bagi Cik Noh negatif side ke, yang mungkin kita nak share dekat penonton di luar sana? Bagi saya dia bukan negatif. Bagi saya dia bagi kita satu pengalaman yang takkan ada lah. Jadi saya rasa amat berharga untuk saya. Kalau customer service staff yang lain pun, dia patut jadikan benda tu satu, orang kata, pengalaman yang indah. Bila jadi macam tu, kita rasa senang kerja kita kan. Bila kita rasa benda tu negatif, saat lagi kita pun nampak tua. So bila kita berjumpa dengan pesakit ni, kita cuba selesaikan masalah dia. So orang kata seronok lah bila kita pesakit bagi tahu apa masalah dia, kita settle, kita rasa ya Allah, macam bangganya aku dapat membantu pesakit yang ada dalam hospital. Okey, ada tak pesakit yang dia orang kata apa, bagi komen tentang perkhidmatan di hospital ni melalui media sosial? Dia kata, baguslah hari tu saya jumpa Cik Noh tu, dia dapat menyelesaikan isu saya. Buat masa sekarang saya pun tak pernah mention nama saya kan. Saya orang kata bagi tahu saya dari mana apa mungkin semua. Mungkin dia nampak name tag yang Puan Cik Noh pakai. Mungkin dia pun tak dan baca, agaknya sakit. Tak nampak name tag duk terlekat kat situ. Sama kan. Jadi bila saya masuk tu, kita tanya macam mana, ada apa-apa nak komen, dia cuma thumbs up. Dia kata bagus servis kat sini. Tu kira patient-patient yang lama dengan kita. So bila dia thumbs up tu, kita rasa wow, kita walaupun benda tu bukan mai dari saya, mai daripada orang kata daripada ward, daripada dia puji staff nurse kita, macam mana layanan staff nurse tu pun kita rasa bangga dah. Macam tu lah.
Jadi dia membuatkan kerja kita tu rasa lebih puas. Ya. Okey, nampak macam orang menghargai kerja kita. Itu antara sedikit orang kata apa pengalaman lah yang Puan Cik Noh telah kongsikan kepada kita. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Ubat untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Mungkin ada pengalaman yang lebih menarik selepas ni daripada Puan Cik Noh. Kembali bersama saya Aizat dalam podcast Ubat, ulasan berinformasi advokasi terkini bersama tetamu jemputan kita iaitu Puan Cik Noh Hasliza. Kalau tadi kita dengarkan cerita yang orang kata apa agak memberi impak lah kepada Cik Puan Hasliza bila mana ada pesakit yang memberi feedback yang bagus lalu ni kita nak tanya pula apakah pengalaman yang tak boleh dilupakan sepanjang lebih kurang 20 tahun kot Noh? Ya, lebih Cik kurang. Noh berkecimpung dalam bidang ni, silakan. Pengalaman ni macam saya cakap tadi, memanglah kita nampak bila pesakit tu marah. So kita nampak macam kita tak happy. Tapi macam saya cakap tadi, kita kena tukarkan jadi benda yang positif. So benda macam ni orang kata apa? Bila kita tukar positif, kita pun dapat vibe-vibe yang positif. Jadi pengalaman dia tu patient biasalah. Bila dia sakit, dia macam tak berpuas hati. So dia punya memek muka pun berubah. Kan? So suara dia pun berubah. Tapi kita kena handle dengan cara yang betul. So bila dia berubah, kita jangan berubah. Kita maintain. Tapi kita janganlah senyum macam orang gila, kan? So kita just maintain muka kita dengan kesabaran kita ni, dengan nur yang ada di muka ni. So kita cuba untuk membantu pesakit kita menyelesaikan masalah. Supaya dia rasa lega, boleh tidur malam lah. Bukan senang nak buat kerja ni. Jadi kalau kita sebut pasal kerja tu, macam mana kalau ada penonton ataupun orang di luar sana yang teringin lah nak kerja dengan Cik Noh ni sebagai CCX ni, apakah kriteria ataupun sifat yang dia perlu ada untuk memegang jawatan tu? Kalau sifat-sifat tu macam saya lah. Happy go lucky. So kita ni bila kita kerja macam saya ni, kira orang kata ala-ala diva ni, so kesabaran tu lebih compare dengan orang-orang muda. So kalau macam orang-orang muda ni patut ikut saya. Jangan terlalu cepat koyak. Zaman-zaman ni kita koyak lah kan. So kita kena sabar. Banyak sabar. So orang kata senang kalau kita banyak sabar. Setengah orang muda-muda ni dia berangin lebih. Tak tahulah minum teh O lebih ke, kopi O lebih ke. Bila darah manis ni macam tu lah. Bila kawan tu high temper, dia pun high temper. Tak boleh. Kita kena dengar dulu apa pesakit kita nak cakap. Pesakit bukan orang gila. Dia main-main kat sini, dia nak dapatkan rawatan. Dia nak bagi lega aja sakit dia, lepas tu dia nak balik. Jadi dia bukan nak main habak ni tak kena ni tak kena tak. So kita kena faham yang tu. Jadi kalau nak bekerja dengan saya, macam itulah saya akan interview macam mana seseorang staff tu yang nak bekerja dengan saya tu, dia nak menangani orang kata masalah kita punya patient ni. So saya akan bagilah ujian-ujian cara macam mana staff tersebut nak bantu pesakit kita. Tu dia, kalau hampa nak kerja dekat sini, kena hadapi ujian daripada Puan Cik Noh dulu. Itu antara sedikit perkongsian daripada Cik Noh untuk episod kali ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Teruskan bersama saya Aizat dalam Ubat, ulasan berinformasi advokasi terkini. Kembali bersama saya Aizat dalam podcast Ubat, ulasan berinformasi advokasi terkini bersama dengan tetamu jemputan kita, Puan Cik Noh Hasliza. Puan, you nak cerita sikit, apakah pengalaman yang tak boleh lupa walaupun dah cuba untuk melupakan semenjak berkecimpung dalam bidang ni? Okey, saya boleh berkongsi sedikit pengalaman saya sepanjang saya menjadi customer service ni lah. So
bukanlah di KBJ. KBJ ni baru 6 tahun dan patient-patient di sini memang bagus-bagus. Orang Perlis bagus-bagus Ya, belakang, no? kalau mereka orang kata tak berpuas hati pun, orang kata masih lagi boleh terkawal lah. Yeah. Kalau zaman-zaman sebelum saya jadi diva tu, adalah juga pengalaman-pengalaman pahit. Tapi daripada situlah dia menghasilkan, orang kata, satu pengalaman, pengajaran, pengetahuan yang amat-amat berharga bagi saya lah. Macam zaman dulu, saya biasalah kata berjumpa dengan pesakit-pesakit yang memang menakutkan. Okay. No, takutlah no. Yeah. So contohnya macam tunjuk penumbuk dekat muka kita ke, tapi bukan dekat KBJ lah. Kalau kat KBJ Perlis ni semua patient bagus-bagus, tak suar pun penumbuk kat saya. Alhamdulillah. Mungkin kat Afrika mungkin lah ya. So ada yang tunjuk penumbuk, ada yang suruh kira duit RM1, ada yang tuding jari. Nasib baiklah hidung saya ni tak mancung, kalau tidak memang beretuhlah jari dia kat hidung mancung saya. So itu saja orang kata pengalaman yang kata saya tak dapat lupakan lah sampai ke hari ni. Tapi benda tu kita jadikan teladan. So benda itulah yang menghasilkan pengalaman yang berharga kepada saya lah. Saya rasa lah kan kalau macam Cik Noh ni terlalu berfikiran positif, anggap je lah no, dia mungkin nak tunjuk cincin ke yang penumbuk tu. Cincin dia cantik sangat lah. Dia nak tunjuk cincin dia baru beli. Dok kira duit RM1 tu nak habaq kata dia kaya, dia duit cash. Dia kaya, dia nak bagi kita kira sama-sama dengan dia. Dia tak ada kerja lain. Dia bagi kerja sama-sama dia kita. nak bermanjang dengan kita. So dia bagilah itulah kita kira bersama-sama. Okey, itulah sedikit perkongsian orang kata apa, sharing session lah no. Berkenaan dengan pengalaman CCX officer ke manager tak kat bawah ni? Saya head saja. Head of CCX, Customer Care Experience. Siapa-siapa yang nak mencari experience baru mungkin boleh berjumpa dengan Cik Puan Hasliza. Mailah ramai-ramai. Mungkin ada kata-kata akhir sebelum kita sampai ke penghujung podcast kita, silakan. Okey, pesanan saya lah, bukan setakat customer service saja yang kata kita kena cool down kan. Untuk semua orang pun sama, orang di luar ke pun sama. So kita lebih, kalau kita cool down ni, kita lebih orang kata akal tu sampai. Kalau kita kalut, semua kerja kita tak jadi. So bila kita cool down, kita boleh berfikiran orang kata panjang lagi, dan kita bercakap pakai ni. Kalau kita kalut, kita cakap tak pakai yang ni kan. So kita tak boleh selesaikan masalah. So orang kata cool down tu boleh menyelesaikan semua masalah. Okey, so itulah pesanan saya lah untuk orang di sini di KBJ Perlis dan juga di luar sana. Ya, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Cik Noh atas perkongsian. Orang tersudi juga meluangkan masa untuk bersama-sama dalam podcast kita ni. Ubat tu nama je ubat, tapi kita sebenarnya membincangkan banyak lagi lah perkara-perkara yang berkaitan dengan perubatan ni sebenarnya. Jadi hampa kena stay tune sebab kita ada lagi tetamu yang akan kita bawakan untuk dia kongsi pengalaman dia. Mungkin berbeza sikit daripada yang sekarang ni di dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi dalam Ubat. Ulasan berinformasi, advokasi terkini.